Ada dua keuzuran dalam solat, ya Allah baru tahu. Ibu ayah, keuzuran dekat sini bukan kita nak cerita tentang wanita yang haid ataupun yang datang darah tu, bukan. Keuzuran dalam solat ini kita nak cerita berkaitan tentang uzur yang berlaku pada lelaki dan perempuan. Uzur dalam solat ada dua dalam kitab ni, ada sebut. Yang pertama, keuzuran kita adalah kita tidur, dan yang kedua adalah lupa. Kita tidur sama ada ini tidur yang sengaja tinggal solat ke tak sengaja tinggal solat. Ini lupa yang sengaja tinggal solat ke lupa yang tak sengaja tinggal solat. Macam mana kita nak tahu? Mari dapatkan kitab ni. Sebab apa? Dalam kitab ini bahas dengan lebih detail berkaitan tentang keuzuran dalam solat, supaya kita tahu yang kita ni sengaja tinggal solat ke tak sengaja tinggal solat. Apa tunggu lagi? Kalau untuk dunia bermacam-macam boleh beli, kenapa tak boleh nak beli kitab menceritakan tentang secara detail tentang solat kita? Pergi tekan beg kuning sekarang, jangan tangguh-tangguh, beli tekan beg kuning.